Sejarah, peranan dan sumbangan Masjid Al-Taqwa terhadap pembangunan agama masyarakat dan Singapura sepanjang lebih 140 tahun dirakamkan dalam sebuah buku yang baru dirasmikan penerbitannya siang tadi. Buku berjudul Masjid Al-Taqwa, Kilauan Mutiara Kota Singapura itu merupakan sebuah dokumentasi komprehensif yang telah ditulis dan dihimpunkan oleh para penduduk lama di kawasan sekitar Masjid Al-Taqwa. Menurut pihak masjid, penerbitan buku tersebut merupakan usaha yang penting lebih-lebih lagi dalam era digital sekarang. Bila kita adakan satu pembincangan tentang dokumentasi yang kita boleh gunakan sebagai rujukan pada masa hadapan, saya rasa itu sesuatu yang lebih mustahak daripada kita berdasarkan atas talian ataupun percakapan-percakapan yang mungkin tidak melalui fakta yang jelas. Jadi mendapatkan satu rujukan tu tanpa bahan yang bernas atau akan boleh dirujukkan, saya rasa itu agak penting untuk waktu sekarang lah. Selain semangat penduduk, buku ini turut merakam evolusi fungsi serta peranan Masjid Al-Taqwa yang dahulunya hanya sebuah surau yang kecil. Masjid bukan hanya tempat beribadah atau menuntut ilmu agama, ia juga satu institusi penting untuk masyarakat berkumpul dan membina hubungan. Kini masjid-masjid kita memainkan peranan yang lebih luas dalam memenuhi keperluan sosio, agama, masyarakat daripada pendidikan agama, bimbingan kekeluargaan, sokongan kepada golongan memerlukan, hinggalah kepada pembangunan belia dan kesejahteraan warga emas. Ini penting agar masyarakat kita dapat menghadapi cabaran kehidupan dengan sokongan yang dekat dan menyeluruh. Turut menyumbang kisah dan kenangan di masjid ini ialah Profesor Madya Emeritus di Institut Pendidikan Nasional NIE NTU, Dr. Hadijah Rahmat. Masjid itu memainkan peranan penting pada diri saya sebab di situlah tempat saya belajar tuition, kelas bimbingan untuk menyiapkan diri saya belajar bahasa Inggeris, belajar matematik, ilmu hisab kami panggil ketika itu, ya. Dan pengalaman belajar di masjid tersebut untuk menyiapkan diri, mengukuhkan diri untuk menghadapi peperiksaan PSLE terakam di situ.